Jangan tunggu lagi bang. Kena buka enjin baru tahu. Sekarang ni cuba saya nak cakap pula. Ha. Kalau kita duduk dalam Malaysia ni, Ha. kalau kita tak ada kereta Jepun, Ha. jangan duduk Malaysia. Tak, pernah tanya dia. Dia ada simpan kereta Malaysia tak? Ada simpan kereta Malaysia? Ada kita apa? Kereta Malaysia tu penting. Kita apa? Saya ada Azia. Azia, mantap. Itu masih pakai hari-hari kan? Ha? Pakai hari-hari kira runcit. Hari-hari bagus. Jimat minyak, tak ada masalah, aircon sejuk. Tapi yang ni, kereta apa ni? Ini- Enjin apa ni? Ini enjin K24. Oh, oi. Intake manifold carbonate fiber. Titanium. Wah. Gearbox. Ui. Bang, tak sayang ke bang nak jual ni bang? Bukan pasal tak sayang. Ha. Sekarang ni saya memang sayang kereta ni. Ha. Duit ASB saya habis untuk enjin ni. ASB habis. Tak, saya nak tanya. Ini chassis EK9 ke EK lain? Okey, ni chassis EK2. EK series juga? EK series. Oh. Takkan kita nak main EJ. Oh. Kita tak boleh. Jangan. Okey, enjin K20. K24. K24. Dalam tak macam mana? Tengok. Dalam biasa-biasa je. Abang Acap nak jual guys kereta guys. Siap dengan nombor plate ke? Nombor plate tak boleh. Plate khas untuk aku. Ingatkan sekali dengan nombor plate. Apalah. Okey bang, dalam. Woi. Si Recaro. Nice. Oh, dalam komplit bang Oh, dalam semua dah convert EK9. Cun abang. Dalam EK9 lah. Okey, bang. Rim saya pilih rim TE lah. Rim. Jantan dan betina. Wah. Jantan dan betina. Pasal kalau kita pakai rim jantan dan betina, kita akan boleh buat duit. Dia akan beranak. Ush. Carbonate fiber spoiler. Oh, nak jual ni. Jap tanya harga. Aku tanya harga. Bang. Berapa pengerasan ni? Okey, kalau harga dia saya habis 200 lebih lah. Kalau Habis. nak cerita-cerita. Oh, habis buat balik lah. Tapi kalau kita nak bincang-bincang harga ni kan, Ha. yalah zaman ekonomi kita nak beli sayur, nak beli ayam, nak beli ikan, Cari Abang Acap je lah. 200,000 je lah cerita. Tapi aku rasa tak sampai 200. Kau boleh nego lagi Abang Acap. Kau bincang Abang Acap. Pandai cerita. Ha? Boleh nego. Yang penting pada dance. Dance sikit bang, dance sikit. Wow.